Hari ini saya nak kongsikan kiraan simpanan emas versus ASB untuk tahun 2025. Okay, jom kita buat kiraan yang adil. Untuk emas, saya gunakan akaun emas Gap Public Gold yang telah dibuat auto debit RM200 sebulan. Setahun jadi RM2,400. Dengan jumlah itu, emas yang terkumpul adalah 4.6851 gram. Sekarang kita cerita bab keuntungan. To be fair, bagi kiraan emas ni dia ada dua harga. Pertama, harga kita jual balik. Maksudnya kalau kita dah tak nak simpan emas, kita nak jual semula dekat Public Gold. Yang kedua, harga emas semasa. Kalau kita tak jual, itulah nilai aset emas kita sekarang. Ini harga buyback pada tarikh 3 Januari. So, kadar keuntungan kita dapat 10.29%. Manakala untuk kadar keuntungan bagi emas mengikut harga masa-masa 20.25%. Okey, so sekarang kita nak kira untuk SB. Basically, kita tak perlu kira pun sebab dah diumumkan 5.75%. Tapi to be fair kepada kedua-dua platform dan jumlah keuntungan RM74. Jadi bila kita bandingkan, emas memberi keuntungan 2 kali ganda berbanding ASB kalau kita nilai mengikut harga jualan, manakala 4 kali ganda kalau kita nilai mengikut harga masa-masa. Tapi poin saya kat sini bukan nak tunjuk mana satu yang paling bagus. Cuma kalau kita boleh memanfaatkan kedua-dua platform ni untuk kita maksimumkan keuntungan, why not kan? Jadi untuk simpanan jangka masa panjang, 2 tahun dan ke atas, actually lebih baik kita simpan emas. Manakala untuk dana kecemasan ataupun penggunaan dalam jangka masa pendek, sekitar 3 bulan pendapatan, kita simpan je dekat ASB. Bagi yang berminat untuk tambah portfolio keuangan dengan menggunakan akaun emas Gap Public Gold, boleh rujuk pin video atau isi borang sign up untuk saya bantu sebaiknya.